Saya ada soalan rapid fire Okay. untuk ketiga-tiga anda. Okay. Sebab saya tak nak fikir lama maksudnya kita rapid fire, so maksudnya cepat. Okay. Dan tiada dalam kertas soalan anda. Leave it. Leave it. Okay, kita masuk ke, kita nak santai je sebab hari ini namakan satu media platform sosial pilihan anda. Instagram. Tweets. Cikgu banyak Instagram. Berapa jam sehari yang paling lama pernah scroll media sosial tanpa sedar? Tak sedar ni scroll berapa lama paling? Saya rasa sejam sampai 3 jam. Okey, sejam sampai sejam. 2 jam ke 3 jam juga. 2 jam, 3 jam dan 5 jam cikgu. Tanpa sedar? Tanpa 3 jam. 3 jam cikgu. Betul. Okey. Masa nak tidur? Masa nak tidur. Satu dah. Yes. Pernah tak stalk akaun orang sampailah kita ke tahap 2019? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Pernah stalk? Pernah. Okey, siapa? Okay. Rahsia cikgu. Tentunya. Tentunya. Namakan satu akaun media sosial influencer yang anda follow. Datuk Seri Ahmad Ibrahim. Okay. Mr. Kal. Mr. Kal. Mr. Kal follow? Banyak sangat. Tak boleh jawab. Banyak sangat influencer ya. Sangat. Satu je. Farina Sidik? Okey. Okay. Kalau internet down 24 jam, lega panik? Lega atau panik? Internet down 24 jam. Panik. 50-50 lah. 50-50 cikgu. Lega. Akhirnya. Tenang sekejap. Wah, aku cakap, Kerja tak masuk, apa tak masuk, semua tak masuk. Yes. Pernah delete post sebab malu tak? Tak pernah. Tak pernah. Saya kena tapis. So kalau nak kata belakangan ni tak pernah. Okey. Kalau dulu-dulu mungkin pernah. Trend media sosial paling pelik yang pernah nampak? Saya rasa 6-7 tu. Okey. Pelik sikit. Scuba. Dengan Macam scuba mana? tu. Okey. Mr. Kang? Kedua-duanya. Kedua-dua jawapan di atas. Ya, Okay, last but not least. Okay, soalannya, apakah red flag paling obvious di media sosial? Fat shaming. Fat shaming. Body shaming. Body shaming. Saya rasa unnecessary punya content yang dancing tu lah. Dancing. Itu paling red flag. Pelo Why? ke JJ ke. Okay, faham. Sebab saya tak buat benda-benda tu. Nasib baik Baik. Baik. Ada Dia check tak tau Rizky, check tau. Boleh. Kita Kita risky. stop balik. Archive balik.